Apa lagi? Pusat pentadbiran. Betul. Kerajaan kita dekat Putrajaya, dia sendiri tak selamat. Sebab air tu penuh dengan ubat. Rasa kita selamat ke? Tak. Okay, next. And lepas tu selalu lawyer sakit kepala, pening. Ingatkan mengandung, tapi dia air salah. Muntah-muntah lawyer, bang rasa mengandung bang. Tapi air salah dah. So dah air. Sebab benda tu, toksik tu, ubat tu tak patut ada dalam badan, tapi kita sampaikan dalam badan. Rosak tak? Rosak badan kita? Rosak. Memang rosak. Okay, next. And sebab tu kita ada e-spring baru kita. Next. Okay, e-spring baru ni keluar tahun bila? Tahun ni kan? 2024. Tapi rasanya research ni dah berapa tahun? Kajian untuk e-spring dulu 10 tahun? Ada lebih? Belum? 10 tahun satu kali? 10 tahun 2 tahun? Ada? 30 tahun, 20 tahun? 40 tahun. Betul Kita punya e-spring pertama keluar tahun 1984. Amway tak berhenti dia punya R&D. Dia continue buat research after research after research. Cuba bayangkan, sebelum keluar yang tahun 1984 ni, sebelum tu dah ada e-spring, dah ada buat kajian. Kurang-kurang pun 10 tahun kan. Buat kajian, keluar yang pertama. Lepas tu kedua, ketiga, keempat, kelima. Sekarang kita ada e-spring. Maksudnya e-spring ni adalah hasil kajian lebih daripada 40 tahun. Dan ini modal yang ada dekat Malaysia. Tahun 92, tahun 2000, 2007 dan e-spring terbaru kita. Siapa kat sini pernah guna e-spring yang pertama ni? Pernah nampak? Abang Razak. Dah ada kan? Hari tu ada dekat Ipoh, ada satu platinum tu cakap dia simpan lagi yang ni dengan yang ni, lepas tu sekarang dia dah beli yang baru. Cakap kenapa tak bawa, boleh ambil gambar kan? Kita dah ada generasi yang keempat ni kita kat Malaysia. Next. Kita adalah sistem rawatan air di rumah yang paling banyak terjual di satu dunia ni. Paling banyak satu dunia. Kita bukan nombor satu. Bukan nombor satu saja dekat Korea, bukan nombor satu dekat Jepun. Kita nombor satu dekat dunia. Betul. And cuba bayangkan, tanpa pengiklanan. Dia punya rekod ni lagi tinggi lah dari segi amount dia. Okay, next. Ni yang nak kamu tengok. Lebih daripada 80 dakwaan yang disahkan NSF untuk Amway sahaja. NSF ni dia yang akan check filter kita ni betul ke, boleh guna ke, semua dia akan check kan. Lepas tu antara 170 bahan cemar yang kita cakap boleh keluarkan oleh e-spring ni, 80 daripada tu e-spring sahaja yang boleh keluarkan. Tak ada company lain. Kita saja. Maksudnya lagi satu perkara kita boleh cakap ialah antara semua filter-filter dekat satu dunia ni, e-spring lah yang paling banyak boleh keluarkan bahan cemar, paling tinggi reduction. Next. And e-spring baru kita dah ada bahagian carbon, bahagian UV. Nanti saya akan sebut lagi benda ni. Next. Ini yang saya betul-betul nak tekankan kat sini. Sebab kita jumpa customer cakap, e-spring baru ada carbon, ada UV. Dah habis cakap semua, dia tanya apa? Ada panas sejuk. Kan? Betul. Dia tanya ada panas sejuk. Ada bayar bulan-bulan. Tahu tak, panas sejuk ni adalah satu gimmick. Saya beritahu kamu, ni ada satu gimmick. Sebab kalau dia cakap untuk penapisan air, boleh naikkan ni. Kalau kita cakap penapisan air atau rawatan air, dia kena buat dua perkara. Satu kena buat penapisan, lagi satu kena buat pembasmian kuman. Tapi kalau dia buat separuh saja, maksudnya dia buat separuh kerja saja. Banyak company water filter kat luar cuma buat penapisan, tak ada sentuh pembasmian kuman. Sebab tu kamu kena faham, bukan tengok brand, tengok teknologi yang dia gunakan. And antara semua teknologi yang ada kat dunia ni, cuma ini sahaja yang telah diiktiraf secara saintifik. Pernah dengar air beralkali? Pernah dengar hydrogenated water, oxygenated water? Semua tu diiktiraf secara merepek. Dia sendiri cakap
dia goreng tu, kan? So ni air alkali, pernah dengar kan air beralkali? Tahu tak air alkali ni penutup. Air beralkali ni tidak diiktiraf secara saintifik tau. Tak ada test yang dijalankan di mana pihak ketiga datang iktiraf air alkali ni sesuai diminum atau selamat diminum. Dia setakat diorang buat secara sendiri saja. Kalau cek NSF pas untuk air alkali, memang tak ada. Okay, air beralkali, teori dia macam mana? Dia cakap, oh badan you berasid, you kena minum air alkali sebab baru badan you neutral. Cakap kalau asid, cancer cell cepat berkembang. Dia terlalu macam ni tau. Kalau rumah tu ada orang dapat kanser, orang air alkali akan turun. Kalau rumah tu ada buat kidney ada masalah kidney, orang RO akan turun. Pernah nampak? Dia selalu macam tu. Kita tengok orang ni ada kanser, dia turun. Tapi actually air alkali ni, badan kita ni kan, dia ada sistem regulasi sendiri, self regulatory system. Maksudnya kalau you panas sangat, you berpeluh, ada tak you suruh badan you berpeluh? Tak ada, dia peluk sendiri, betul? Sebab peluk sejat, you sejuk balik. Tapi kalau you sejuk sangat, badan you menggigil. Ada tak you suruh badan you menggigil? Pun tak juga. Sebab kenapa dia menggigil? Keluarkan haba. So badan you rasa panas balik. So semua ni badan you boleh buat secara sendiri, kan? Tapi bila you cakap air alkali ni, dia punya teori, dia cakap badan you kita nak tukar jadikan dia lebih beralkali. Badan you tak, kalau nak cakap dengan terus terang lah, badan kita ni bukan bodoh, dia pandai. Dia bila tengok air alkali masuk, dia bagi tahu kat otak kita, aku tak cukup asid, keluarkan asid banyak sikit. So dia keluarkan banyak lagi daripada sebelum. So sekarang dia buat apa? Dapatlah stomach ulcer, gastric problem sebab terlalu banyak asid, acid reflux. Orang alkali minum, dia ingatkan nak hilangkan benda ni, tapi dia tambah lagi perkara ni. Yang kedua, bila dah lama sangat minum air alkali, badan you dia akan cuba sesuaikan dengan air beralkali sebab sentiasa kena bombat dengan air alkali ni. Sekarang apa terjadi? You punya pH ini dah tukar. So bila you makan, makanan you tak boleh nak terhadam. You ada masalah sembelit, you ada masalah constipation lah, you punya makanan tak terhadam lah, sakit perut lah tengah malam. So all this problem akan ada wujud. Masalahnya problem ni bukan macam hari ni yang minum, esok dah sakit. Dia sikit demi sikit, orang tak boleh nak kaitkan. Tapi kalau you betul-betul faham benda you kaitkan, memang you tak sentuh dah air beralkali. Kalau you sekali-sekala minum, tak apa. Ini, cuba you bayangkan, satu hari you minum 2 hingga 3 liter air, tapi you minum penuh dengan air beralkali. Now, semua dia cakap air alkali macam ni kan? Cuba you tanya dia, apa sistem rawatan yang dia guna? Tak ada proper system. Dia banyak cakap macam mana tambah tu supaya jadi lebih beralkali. Dia akan bagi you betulkan pH tu semua. Dia buat artificial mineral, dia tambah kat situ untuk jadikan dia pH berbeza. Lepas tu, kalau you tak tahu sebut benda ni pun tak apa. Bila dia cakap ada sistem alkali kat rumah, cuma suruh dia bawa kotak dia, dalam tu ada user manual kan, buku kecil dalam tu. Cuba ambil buku tu, kat situ ada beberapa warning. Warning pertama, jangan guna air alkali untuk buat susu. Yang kedua, jangan guna air alkali untuk makan ubat. Semua ni ada tulis dalam dia punya sendiri. Company tu sendiri dah tulis semua. Kalau saya baca benda ni, saya tak berani sentuh air tu. Kalau anak saya nak buat susu tak selamat minum air ni, dan saya nak makan ubat tak selamat minum air ni, saya tak nak minum air ni. Betul? Kita nak penapis air. Kita terlalu leka atau dia punya marketing tu bagus sangat sampai dia celarukan pendapat kita pergi kepada tempat lain. Dia tak bagi kita fokus pada benda yang betul. Okay? So sebab tu air alkali ni tak ada guna nak simpan banyak pun. Oh by the way, lagi satu cerita. Air alkali ni banyak dipopularkan melalui buku yang dipanggil The pH Miracle. Orang yang tulis buku ni atau orang yang war-warkan sangat teori alkali ni ialah Dr. Robert Young. Dr. Robert Young ni dekat US, dia buka klinik sendiri buat treatment alkali. Bagi air alkali, bagi makan alkali. Mula-mula tu okey. Seorang minum, baguslah rasa okey. I rasa macam sihat, okey, semua okey kan. Tapi makin lama dia ada masalah. Sebab tu diorang pergi komplain dekat pihak government dekat US. Lepas tu US government saman Dr. Robert Young, tahu berapa banyak? 105 million US dollar.
disaman sebanyak 105 million US dollar dan buku PH Miracle telah dikeluarkan daripada semua kedai-kedai di US. Tapi dekat Malaysia buku tu masih dijual. So let me tell you, teori-teori ni, benda-benda ni, dia marketing dia bagus sangat sampai kita terlalu terpedaya benda ni. That's why I said daripada awal tadi, benda-benda ni adalah gimmick, tidak diiktiraf secara saintifik. Mana-mana filter sekalipun, kalau tak ada pengiktirafan daripada NSF, jangan berani sentuh sekali. Kenapa? Cuba anda bayangkan, makan ubat tak ada KKM, tidak diiktiraf oleh KKM, siapa berani makan? Kita tahu tak boleh, betul? Kan? Tak ada diiktiraf KKM. NSF adalah KKM untuk penapis air. Tak ada NSF, jangan sentuh penapis air. Okay? So, air alkali lupakan. Sekali-sekala you nak minum air alkali sini sana sikit, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan ni sumber air minum you setiap hari. Yang kedua, oxygenated water atau hydrogenated water. Dia cakap tambah oksigen, tambah hidrogen, air jadi lebih kecil, molekul lebih senang. Macam-macam teori macam ni. You tanya anak you kalau dia belajar science stream, air disebut H2O. Itu je. You tambah hidrogen kat sini, you tambah oksigen kat sini, ini bukanlah air. Betul? Simple logic. Air tambah lebih oksigen, maksudnya itu bukan air. Air sentiasa H2O sahaja. Apa-apa selain daripada ni bukan air. Boleh jadi bahan kimia juga. Sebab tu hydrogenated water, oxygenated water ni dia just a gimmick again. Dia tambah-tambah cakap, oh senang serap dah badan, botol mahal-mahal dia buat, oh lebih tinggi oksigen. Shit. You oksigen badan you dah terima daripada udara you. Buat apa you nak bazir tambah oksigen daripada air pula? Dia dah ada, dah sedia ada tu kan. Okay. Then balik kepada alkali ni, harga dia mahal gila tak? Kalau jumpa yang alkali ni saya memang happy. Sebab saya boleh jual dengan dia e-spring, atmosphere dan bagi dia balance lagi. Mahal lah. Mahal. You beli satu e-spring, satu atmosphere, dapat lagi balance. Mungkin boleh tambah lagi satu mini. Right. So okay, clear? Sekarang kita tengok pula kepada sistem rawatan yang diiktiraf secara saintifik. Okay. Kita balik tengok kepada penyulingan. Penyulingan ni dia actually guna dua bika macam ni. Dia letak air kat sini, dia panaskan. Panaskan, dia collect wap dia kat sini. Wap yang terkolek kat sini, ini adalah air suling. Itu je. Okay? Tak ada proper filtration, tak ada sistem penapisan yang betul. Dia cuma guna untuk collect wap. Actually semua ni air alkali, air penyulingan, air RO semua direka cipta untuk kegunaan industrial, bukan untuk kegunaan rumah. Tapi orang nak kaut keuntungan, dia bagi buat sistem kegunaan dekat rumah. Okay. So anyway, ni air suling. Sebab tu air suling tak ada ramai yang akan tak popular dah sekarang. Yang sekarang ramai pening ialah air osmosis Songsang, RO water. Biar saya bagi tahu kamu beberapa perkara atau masalah air RO. Tapi sebelum tu, jom tengok satu video. Next ada video. Nampak? Aku habis. Alah tak tahu. Swiss. Yang barang ni. It is estimated that 80% of urban Indian population is deficient in vitamin D.